So hari ni saya nak tunjuk macam mana nak keluarkan gram emas daripada akaun menjadi fizikal di mesin ATM Gold Bar. Okey, langkah pertama kita pilih dulu item emas yang kita nak. Contoh kat sini ialah 1 gram. So kita pilih. So dekat sini ada 2 butang. Make payment ialah untuk kita beli terus dan get withdraw untuk kita keluarkan gram emas daripada akaun Gap. Okey, jadi kita tekan get withdraw. So dekat sini keluar QR code. Dekat akaun Gap kita tekan QR dekat sini. Jadi kita scan QR code, dia akan keluar tag verification. So request tag, sistem akan hantar tag dekat WhatsApp. So kita masukkan TAC yang dihantar dekat WhatsApp. 442 3. So kita tekan proceed. Sistem akan hantar TAC dekat sini. So kita masukkan dekat mesin. Okey, pilih cara bayaran. Contoh My Debit. Buat bayaran dekat sini menggunakan kad debit. Okay, kemudian sistem akan proses. Gold Bar akan keluar daripada pintu ini.